mak lah. Saya dah rapat pun dia tak mau juga mak. Hari ni aku nak pergi Kawasaki untuk betulkan aku punya caliper ni. Dia tak ada free play tau. So dia macam memanjang tengah tekan brake. So aku memang literally bakar minyak dan merosakkan. So apa kata aku pergi tukar terus. Bukan tukar caliper, tapi sebab last time aku tukar brake pad daripada Shopee punya, selama ni okey lah. Dia baru tukar ni, tak tahu apa jadi. Maybe kita tengok lah. Aku harap dia sebab brake pad. Please lah sebab brake pad. Please, amin. So marilah kita menuju Kawasaki setapak. Aku nak tukar brake pad dulu. Motor aku sangat berat. Terima kasih bang. Oh handsome siot. Suzuki dia. Berkilat lagi. Saya takut lah orang yang tukar simpang tiba-tiba. Lepas tu dia nak tukar terus. Mana boleh. Beratnya motor saya. Patutlah. Aku ingat mana mari bunyinya. Jalan Sultan Ismail masuk kanan. Sini aku ke atas. Okay, it's been a while since aku datang Kampung Baru, especially tengah hari. Buat apa jalan Kampung Baru tengah hari? Lari tuan-tuan pondok, lari. Mantap lah. Appreciate the sportsmanship. Sampai dah Kawasaki setapak. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, itu abal.
So kita borak dengan Iqbal lah buat kali ni. Iqbal pun dah sampai dah ada. Tak ada buat appointment pun dengan Iqbal. Tahu-tahu dah ada dah. Tahu-tahu dah ada dah. Nak tukar apa nama, brake pad. Tukar brake pad belakang. Depan lah. Nampak? So diorang still tengah inspect lagi. Tak sure kenapa. Tengok lah. Abang Zack ada kat sini. Okay lah. Kalau Kawasaki setapak, aku ada jumpa Abang Zack ataupun Iqbal. Abang Zack dah lama kat sini. Faham kau boleh cari dia lah senang. Dekat kaliper tu pad dia sangat macam tak fit. Abang Zack lah tunjuk dia. Nampak tak? Saya dah rapat pun dia tak mahu juga mak. Mak. Tak muat. Patut lah tak fit. Tukar abang brake pad. Kita yang ni dah habis lah. Benda yang wah, saya dah rapat yang ni pun dia tak mahu mak. Mak. Ya. Mak. Tak nampak. Ya mak. Dia sebenarnya massive crack sama yang ni. Saya dah paksa ni mak. Ya. Tak lama dia lari kat. Tukar baru lah. Jangan mandai-mandai lah. Front brake depan patut tukar ori. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas. Tengah tunggu nak tukar brake pad. Sebab tadi dah dapat tahu Abang Zack dah tunjuk brake pad je yang isu. Dia tak fit. Oh, ringan betul nak tolak. Oi, macam langit dengan bumi bang. Hei, nasib baiklah Abang Zack ada weh. Assalamualaikum. Oh, sedang. I mean, it's just a 250, but it's my 250. Only I can belittle it, okay? Not y'all. Kan jemboy kan? Mwah.